Sekarang kita nak tengok dua-dua gam kayu ni mana satu cepat kering. Untuk perbandingan, kita cuba lekatkan kedua gam ni pada kayu pine tanpa sebarang klem. Kita letak gitu je. Yang label kuning ni Pentex TA902 White Craft Glue. Biru pula Pentex TA908 Wood and Parquet. Bila tengok betul-betul, dua-dua label ni memang tulis untuk kayu. Mula-mula kita buat TA902. Okey, dah nampak dah. Gam ni warna putih. TA908 pula sama jugalah. Macam yang korang tengok, kedua-dua gam ni warna dan teksturnya sama. Kalau tak ada label, korang memang takkan tahu mana satu. Sekarang ni kita tunggu untuk berapa minit. Gam kayu TA902 ni untuk pelbagai kegunaan. Selain boleh lekatkan kayu, boleh juga untuk leather, kertas, kain fabrik, PVC dan banyak lagi. Kalau hanya setakat buat projek DIY kecil, lagi berbaloi guna gam ni. Manakala TA908 pula dikhususkan hanya untuk lekatan antar kayu. Contohnya digunakan untuk betulkan perabot rumah dan pemasangan lantai parket. Agak-agak dekat tak? Kita cuba angkat. Tak tanggal lah. Yang ni pula yang ni macam nak tertanggal. Mesti korang ingat gam TA908 ni akan lebih kuat, betul tak? Memandangkan TA908 ni water base, gam ni memang perlu ambil masa untuk lekat. Untuk gam yang lebih sekata dan lebih tahan, korang memang kena guna klem. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.